Soalan selagi ni kebanyak ke orang hak basuh pinggir. Masuk pinggir, ikutlah masuk pinggir bah. Lah ni gelas tak kena basuh lah ni. Ada makan gelas pasti. Jadi kau mudah. Kalau dulu kat nasi boh lekah kita kan. Lah ni boleh pasti dah senang. Walau ni pakai gelas pasti dah pasti lah ni. Dia beli gelas pasti. Sudah hau. Ada yang kita lain pula. Berarti kita tak pinggir. Kau ikutlah ke kita cek pinggir makuk ada buat buah lauk tu. Tu buah nasi buah gapo tu. Tempat wak kunduri dah kelas ni Quran. Banyak ke orang ada basuh pinggir tempat nikah kahwin tu. Tak ada ngaji dah di segi masalah basuh nak suci tu, hukum basuh tu. Patut dak basuh guna. Gua tanggung, dia tanggung. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Tenang. Pinggir hak cuma ambil mari pak dapat kata dah tok tahan tok gapo kursi apa dah no najis no gapo. Lepas tu waktu dibasuh air tak apa kalau. Diceluk jadi najis pinggir air tu. Masa ada sirel pada tu. Maka basuh tu tanggung benar-benar. Sampai tu jelah ke basuh supaya kat basuh lekta jual. Basuh dak suci seh. Supaya kat buat jual. Buat jual makan ni tu sama kedai sama ada jual tom yam kok Malaysia kok mana atau jual kedai makan kok kita ni. Rehat tu. Jual-jual barang. Jual-jual apa tu basuh tak suci. Tak asuh rasa atau tak ada basuh tak suci. Memang dulu ada. Muka tak ngaji sahaja ke basuh. Tak ngaji air. Hukum air pun no. Tak boleh buat basuh. Nak tanggup benar-benar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Nak tanggup benar-benar tu. Sampai takut. Kalau basuh pinggir ke apa tu ingat molek. Puasa dia makan upah basuh. Nanti celuk. Kedang makan pun sebab kak. Kedang makan yang jari cuma. Nisa ada darah. Kedang amat. Dah ada jual mi kedang amat. Kakong dia beli kedang tu. Dia kakak tu kak. Lepas tu, dia ambil raya tak. Dia cicir kakongnya tu. Lepas tu buh letak buka air. Lepas kakong najis tu. Kakong manggil pak kedenan ni buh baju apa tu. Najis dia mau jual tak ada basuh. Basuh sikit basuh tak uji. Dia boleh letak, dia buka, dia kocok-kocok, dia buh, pak masak. Repet tu je. Sampai mak kalau pergi kedai makan, yang dia tak dapur. Tak dapur boleh akhir dah. Kalau tak. Kalau tak hitam boleh kira lagi. Kalau hitam apa, boleh akhir dah. Tak hitam, dia tanggung. Macam mana buat sana? Tapi itu letih lah dah. Kalau nak kerja. Tapi, bodoh. Ngaji bab-bab cara-cara hanya nak kerja tu tak ngaji. Ni tak jual ngaji kok kan. Ingat boleh pak basuh-basuh minyak tu. Tok baki dia tu baki ni kalau hak besar-besar lah kalau halah lu baru ngaji pun tak anda ke. Ada anda ke ada basuh minyak apa dak suci tu batu dia akik makan ni beran makan pula. Mampis ayat tanggung dia basuh situ lagi. Atau tempat kunduri. Bukan tempat kunduri tu buka kedai tu kedai makan. Tak tom yang kau Malaysia mana tu kita makan tu. Mari tahu kayu tu jual. Basuh tak suci pinggir. Tak kursi pinggir saja.